Lihatlah kebun kami ya. Ini adalah pokok cempedak king yang dicantumkan, ditanam hampir 2 tahun yang lalu dan telah menghasilkan buah yang banyak, memenuhi seluruh kebun dengan aromanya. Anak pokok sihat dengan membola akar yang besar dan kukuh serta akar yang cepat tumbuh. Dengan penjagaan asas, ia boleh mula menghasilkan buah dalam masa kira-kira 18 hingga 20 bulan. Varieti cempedak ini dikenali sebagai cempedak king dengan isinya yang kenyal dan wangi, rasa manis yang kaya dan kekurangan tekstur berserat atau keras menjadikannya sangat popular dan laris. Ia tumbuh subur di kebun, tanah liat atau tanah merah, tahan terhadap perosak dan penyakit, memerlukan penjagaan minimum dan masih menghasilkan produktiviti tinggi. Pada masa ini, nursery kami menawarkan promosi beli 5 percuma 1. Bilangan pokok yang cantik adalah terhad, jadi sila sahkan pesanan anda lebih awal untuk mendapatkan harga yang hebat.